dia dikatakan roh. Ini dia punya sijil kematian. Tengok macam mana JPN keluar sijil kematian, kita tidak tahu. Kalau seseorang mati, first balai polis akan dapatkan IC. Kalau hospital pun kena IC. IC masih dia pegang. Macam mana JPN yang mangkuk tu dia keluarkan sijil kematian, itulah soal. Saya pun boleh maklum, ini Rama Sami sudah mati, Ahmad sudah mati, saya boleh maklum. Tapi kena ada bukti, mana IC dia, mana sijil perana. Tidak ada. Saya boleh bawa cakap ini mayat, ini Kalaiwana punya. Dia percayakah? Mana IC? Dia kena buat. Tak? Mayat Kalaiwana ada sini, tapi IC tak ada, dia boleh cakap kah? So dalam hal dia tu, kecuaian, kelalaian, kemuskilan terlaku oleh kerana kelalaian dan kecuaian, ketidakpintaran JPN. Dia keluarkan sijil macam ni. Lepas tu bila dia dah jadi mangkuk, dia salahkan dia jadi alat. IC dia dirampas, jari dia di blacklist. So thumbprint tidak masuk. Sekarang sekiranya apa-apa berlaku semasa dia, nasib baiklah, syukurlah. Kita syukur alhamdulillah tidak ada apa-apa berlaku. Sekiranya dia sekarang mati sekali lagi, apa dokumen dia? Dia orang kata ini warga asing. Parti dia akan kata. Pendatang asing tanpa izin. Warga Malaysia jadi parti pula. Pada masa 4 tahun, dia itu berada di mana? Okey, pada masa 4 tahun, bapa dia Panirselvam, iaitu Muhammad Adam, dia oleh kerana ada banyak anak, mungkin ada masalah keluarga, dia serahkan kanak-kanak umur 4 tahun ini kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. 4 tahun dia dah masuk Tengku Budriah di Ceras. Daripada 4 tahun sampai umur 10 tahun, di mana pegawai dia ada, nama pegawai itu, tengok, Muhammad Razali, Encik Muhammad Razali bin Abdul Hamid. Dia adalah pegawai pendaftar di Kuantan masa itu. Di Kuantan dia masukkan Tengku Ampuan Fatimah, rumah kanak-kanak, masa dia 10 tahun. Daripada 10 tahun sampai 15 tahun beliau dimasukkan ke Arau, rumah kanak-kanak Arau Perlis. Okey, dimasukkan dia. Lepas daripada sana umur 18 tahun dia keluar. Bila dia keluar, ini semua saksi ada sini tau. Dia yang jadi pendaftar. Nasib baik, syukur kepada Tuhan lah. Dia datang tampil ke hadapan demi kebenaran. Pada umur 22 tahun dia dah cari dia punya bapa, abang semua dia cari dah. Dia cari, dia dah balik ke pangkuan. Balik ke pangkuan. Lepas tu pada umur 22 tahun dompet dia hilang di Kajang. Masa dompet dia hilang, dia buat report polis. Ini report polis. Ini report polis di mana dompet dia hilang. Tarikh 23 Mei 2012 dia buat report polis. Bila dah buat report polis, lepas tu dia pergi JPN Kajang lah. Bila pergi JPN Kajang pula syorkan dia supaya pergi Seremban. Dia pun heran pasal Seremban pula. Okey, dia pun pergi lah. Pergi dia pun cakap bawa surat beranak, bawa kad pengenalan, semua dia pergi serah. Dia pergi serah, dia pun rampas, betul ya? Dia pun rampas. Dia pun cakap kita nak buat siasatan, kita nak ambil balik. Sebab dia kata you ada sijil mati, you sudah mati. Kenapa mangkuk sangat? Ada orang depan, sepatutnya penjawat awam yang bertugas JPN kena bawa dia siasat. Sebelum siasat jangan rampas, senang saja you rampas. Tengok, pemain daripada luar negara, dia main bola, kita iktirafkan dia sebagai warga negara Malaysia, terus bagi IC. Ini pula dia lahir di sini tau. Dia lahir di sini, bukti sungguh kukuh daripada 4 tahun sampai umur 18 tahun dia ada di bawah jagaan kebajikan Jabatan Kebajikan Masyarakat, itu pun dengan perintah mahkamah. So kenapa tiba-tiba IC dia dirampas? Macam mana dia bagi ni? Polis kena satu, polis kena tangkap siapakah pemaklum dia. Kalau abang dia ke saudara dia ke, tangkap dia. Macam mana dia boleh katakan dia dah meninggal? So semasa IC ada dekat dia, macam mana mereka boleh keluarkan sijil? IC masih ada dekat dia. Dia serah IC pada umur 22 tahun. Ini pula sijil dikeluarkan. Konon dia mati. Bila mati tu? 15 hari bulan September tahun 2009. 15 hari bulan September 2009. Sampai 2022 dia memang pegang IC. Kalau saya kata mangkuk, ini penjawat awam dia marah. Betul tak? Ni pakai otak lah, jangan pakai lutut. Sampai 22 dia pegang IC, surat beranak semua dia pegang. Macam mana tanpa IC mereka boleh keluar?
So siapakah pemaklum? So kita kena tangkap siapa? Pegawai JPN ke? Atau kena tangkap pemaklum? Dua-dua pun kena merongkok dalam penjara lah. Kalau tanya saya, tanpa IC, bila serah IC baru dia bilang bagi. Lagipun sekarang dia masih hidup. Dia telah berkali-kali berulang kali berkali-kali ulang kali. Macam mana perasaan you? Sakit hati, sedih. Saya tak tahu nak buat apa sebab tak ada orang nak bantu saya. Saya pergi ke bajikan minta tolong ibu pun ibu cakap saya dah habis umur. Dia orang dah tak boleh nak bantu untuk tu. Dia boleh bagi saya maklumat saja. Ibu-ibu semua bantu juga. Bukan saya cakap dia tak bantu. Cuma dia orang dah tak boleh buat apa saja. Lepas tu orang JPN pun tak nak buat apa-apa. Lepas tangan saja. Asyik panggil saya buat siasatan. Cakap nak buat DNA test. Berapa kali benda sama je dia orang ulang. Sekarang dia tidak ada identiti diri tau. Nasib baik Majlis Agama Islam Selangor prihatin. Nasib baik dia menganut Islam. Nama Islam dia Nur Syarmilah binti Muhammad Adam. Ini Muhammad Adam. Pandai Selom menjadi Muhammad Adam. Maka dalam hal ni kita kena betul-betul syukur kepada, alhamdulillah, syukurlah kepada Tuhan kerana mereka bagi rezeki untuk dia masuk Islam. Dia dapat satu identiti. Yang Menteri Mangkuk itu Kula Segeren, Timbalan Menteri Undang-Undang, sebelum Pakatan Harapan meneraju, dia cakap dalam 100 hari kita kasih koyak. Semua India siapa tak IC saya kasih IC. Cakap besar sangat. Ini kita bukti ada. Lagi banyak yang merana di sana. Mana pergi Kula Segeren? Sudah masuk dalam sarung ke? Oh, ini kita ada bukti tengok Encik Muhammad Razali bin Abdul Hamid. Encik boleh tanya, netizen boleh tanya sendiri. Dia jadi pegawai pendaftar di Kuantan. Masa kanak-kanak sampai di umur 35 masih hubungan mereka erat. Nasib baik kita syukur kepada Tuhan sekali lagi. Dia sanggup hadir. Dia sanggup turun untuk membantu dia. Sekarang JPN kena tangkap siapa maklum. JPN juga kena tangkap siapa pegawai yang keluarkan surat ini. Kena siasat, kena tangkap. Siapa maklum, tangkap sama dia. Dia orang kasih playlist. Maksudnya sebelum ni saya pergi buat report. Boleh. Lepas tu saya nak pergi report, polis cakap awak ada hutang dengan bank ke? Awak ada pinjam dengan orang pinjaman ke? Dia tanya saya macam tu. Kenapa tak boleh you punya nama dihitamkan? Saya masih hidup, macam mana dia cakap saya mati? Saya pun terkejut bila dia cakap saya mati. Mula-mula saya tak tahu saya ada surat mati ni. Tapi saya cari juga, rupanya abang saya yang simpan surat ni. Abang kandung saya yang report dekat bawah ni, dia yang simpan. Saya sampai merayu-merayu dengan dia orang. Suruh bagi saya IC. Saya tak kisahlah korang nak bagi saya IC hijau ke, merah ke. Kenapa saya nak minta tu semua? Padahal saya ada IC biru. JPN nak pastikan dia mati ya? Dia nak saya mengaku saya Parmila tu bukan saya. Kita harap satu wadah yang baru. Kita syukurlah. Doa. Doalah. Doa. Okay.